Senyum lah, senyum. Okey, kita mula task kita dan cabaran kita. Jadi selama 40 minit. Oh, 40 minit je? 40 minit, 1 jam. Selamat menikmati suasana malam. Okey. Suasana alam. 40 minit je. Asal tak pendek kan 30 minit? 30 minit Dia nak bagi kita masa borak. Ya. Kita borak slow-slow je lah. Tak boleh borak slow-slow. Okey guys, kita cakap. Okey. Okey guys. Ni dah start 30 minit lah? Dah start 40? Ya. 40 minit? Aduh. Macam ni? Tu. Okay. So, apa topik kau? Okey, topik aku hari ni kita nak bincang pasal sabarlah dulu sekejap. Oh, tak boleh. Gua ni, diorang tak gerak lagi tu. Tak start lagi. Dah start. Tapi kau dengar? Ha? Kau dengar? Tak dengar? Okey. Aku dah standby. Kejap dah Okey, aku. okey. Aduh. Macam ni Nus? Okey Nus, sihat? Okey. Alhamdulillah, sihat. Dah makan dah? Kau jangan weh. Aku yang weh ni. Hisap pokok ni, kita hisap pokok. Kita hisap pokok ni. Nyamuk ni, banyak nyamuk ni. Astagfirullahaladzim. Kau baca apa? Kau baca apa? Tak ada baca apa? Isyak. Nak hujan. Dah tu nak hujan pula. Tak apa. So, apa tadi topik korang borak? Kita gelak je lah sampai ni. Tak boleh. Jangan gelak je. Astagfirullahaladzim. Kau janganlah weh. Aduh Okey. Aku tak ada ni. Tadi kau cakap kau nak borak pasal apa? Hmm? Kau nak borak pasal apa? Ni tu. Tak tahu dah lupa dah nak cakap apa tu. Tadi aku ingat. Apa? Pasal kucing. Pasal kucing aku. Kucing? Kenapa? Kita nak borak hantu tak? Boleh ya. Dia atas kau. Kita borak seram sikit. Okay. Kan baru keempat borak seram. Okey. Dekat tempat yang ni, yang sedap udaranya. Okey. Okey, apa pengalaman kau lah? Tadi kata cerita pasal kucing. Bukan pasal kucing. Tu aku tengok yang kucing yang tu. Tak, sekarang ni nak cerita pengalaman seram ni. Entah. Okay. Pasal kucing. Pasal kucing kan. Kucing tu kalau yang kucing hitam tu lompat kat mayat kan. Yang kat jenazah tu, jenazah berbangun. Itu kau je tanya aku tu. Kau rasa percaya? Aku tak tahu. Kau percaya? Okey, kalau ikut kau, kenapa kau tanya? Kau ada pengalaman ke macam ni? Tak ada, aku tengok TV lah. Tengok TV macam gempak macam Yalah, dia. TV tu memang betul. Kalau tu aku tak pernah nampak lagi. Mestilah dia buat cerita tu kisah benar tu kan. Ya. Okey ya. Kenapa kau ada pengalaman apa pasal kucing? Aduh. Gatal tu. Gatal. Macam standby lari je. Aduh, tak standby. Okey. Jauh kau nak lari tu. Jauh kau. Okey, lepas tu? Tu. Pasal kucing tu? Tak, kau ada pengalaman ke apa? Tak ada? Pengalaman aku tu kalau kat kampung aku tu lah. Kat kampung aku tu dulu lah. Masa aku kecil lah, tu rumah kayu kan. Okey. Memang banyak lah kat situ. Kalau kan rumah tu kan kosong, tak ada orang duduk. Kalau jiran-jiran ada lalang kan, mesti nampak. Kau berkampung kat mana? Perak lah. Bagat Ratu. Ni belah bapak aku, mak aku sama je. Sebelah kampung lah. Okey. Lepas tu? Lepas tu yang belah bapak aku ni ada macam tempat tu menyeramkan sikit. Tempat tu memang menyeramkan pun. Sebab asalnya lagi seram. Tapi dia pindah pun tempat yang seram. Aku tak tahu dah family so, tak ada beza. Sama. Dulu seram. Aku cakap aku dah latihan. Apalah tak pindah kat pucung tu kan. Senang. Okey. Kan? Lepas tu? Setiap malam aku tak pernah kena, tapi makcik-makcik aku semua kena. So macam yang makcik aku bila raya kan, bila puasa, tu bulan puasa pun. Bulan puasa, tu dah malam lah. Dah habis buat dodol semua kat luar tu kan. Lepas tu malam-malam ni kira rumah kampung yang ada tangga ke dia ke macam rumah dia rumah banjir.
Oh. Rumah yang ada tangga kan, rumah banjir kan. Okey. Masa duduk kat luar lah. Kat situ makcik aku selalu nampak kan. Masalahnya aku tak nampak, tapi Makcik kau lagi? macam aku lagi. Okey. Dia selalu nampak yang dia nampak itu hari, dia tengok dekat luar tu kau tak ada kepala baik. Tapi aku Itu masa lepas habis buat dodol lah? habis buat dodol, buat lemang lah, tapi aku tak ada rasa apa-apa. Kau umur berapa dia tu? Cerita itu umur aku 13 tahun kot. Oh, kecil. 12 tahun, 13 tahun lah. Okey. Tapi aku tak rasa apa-apa. Tapi dia sebelah kau masa tu. Maksudnya dia nampak tu. Dia nampak dalam keadaan kau ada kat sekeliling lah. Kau Dia jerit. kau ada dekat dengan dia? Kita tengah tidur. Tengah tidur mamai. Lepas tu dia Lepas tu dia masuk dalam. Lepas tu kita kata, Pal. Lepas tu dia kata, dah nangis-nangis lah. Apa tak cakap melewih lah ni. Esok dia tidur. Esok dia cakap, oh ada tu ni. Kita, biasa lah, normal. Faham. Tu lah. Tu je lah. Tapi tu pun seram kat kampung aku tu. Sekali-sekali kita kena pergi sana. Oh. Tapi sekarang dah tak takut lah. Dulu takut. Sekarang Sebab? tak takut. Sebab sekarang dah batu rumah tu. Dulu kayu. Terus hilang masa tu. Terus hilang dah takut. Sebab dah batu. Dah batu dah nampak macam, aku sakit telinga pula. Gatal telinga. Okey. Nak telinga aku maksud apa lah. Tak tahu. Aduh, kita borak lagi kuat daripada dia. Okey. Kita borak lagi kuat daripada dia. Biar dia. Dia cakap seram. Kau jangan diam. Kau cakap dah sekali. Tak, Lepas tu aku dah tak ada idea dah. lepas tu yang masuk kampung kau. Itu je lah benda yang seram. Bagi aku paling seram yang dulu lah. Bapak aku dia pernah cerita. Dia on the way nak balik rumah time tu, maghrib. Dia bawa motor RZ time tu. Time tu hujan. Arwah bapak kau? Arwah bapak aku. Okey. Time tu hujan. Time tu apa panggil? Apa kalau maghrib tu? Senja Senja. senja hujan-hujan kan. Dia bawa naik RZ ni. Nak sampai rumah, tiba-tiba dia nampak dia macam kan ni ada macam perempuan. Lepas tu dia melintas perempuan tu. Lepas tu Dia jadi dia jadi, ada awet ni kan nak nak buat tumpang kan, buat balik kan. Okey. Toli-toli belakang. Hilang. Oh. Dia pernah cerita. Lepas tu dia terus fly sampai rumah macam tu. Betul tak tipu? Betul dia. Cerita betul. Aku tak tipu. Bapak aku cakap. Dia terus duduk belakang kaki macam gitu. Fly terus. Macam mana sekali? Macam bot. Betul. Aku cakap, betul lah. Kalau aku kena kan, aku fly juga. Jalan kampung pun jalan kampung lah. Bongo pun bongo lah. Langgar. Dia nak dekat dengan rumah ke dah? Time tu nak dekat dah dengan rumah. Memang dekat dah depan. Kalau sini nak pergi keluar jalan besar tu, nak dekat dah. Tapi jauh juga. Dekat. Tak boleh boleh tahan dekat, lah. mana jauh. Jauh juga lah. Rasa? Niat dia nak tumpang, ujung-ujung benda tu hilang. Oh. Tak tahu lah, aku rasa mungkin betul-betul manusia dia terjatuh kat parit, boleh tentu ke. Masalah dah malam. Dah senja. Oh, dah senja. Dia tu senja, belum malam lagi. aku dengar macam tu, bapak aku buat style macam tu. Okey, kau faham. Lepas ni kalau aku kena, aku fly. Dia jadi macam dah cerita untuk Kak Limau. Johan. Kau dengar yang sampai aku jadi Johan nanti. Kalau aku jadi Johan, tinggal kau sorang-sorang kat sini. Yeah. Tak ada lah. Boleh dekat lagi aku ni. Aduh, apa lah. Astaghfirullahaladzim. Woi. Sejuk lah. Sejuk. Mana duduk tengah hutan ni, mana tak sejuk kan. Sejuk duduk tengah hutan. Tak senang duduk lah. Tak senang duduk. Kalau aku seorang tak jumpa jalan keluar. Mau panggil bomba datang. Ya tu. Aduh, aku dah tak tahu nak cakap apa ni. Dah macam borak kacip ni. Aduh tu lah. Tapi tu je pengalaman kau. Maksudnya sepanjang hidup. Ada je, banyak je. Tapi semua tu bukan aku. Orang lain. Orang yang bercerita. Orang lain yang macam orang tapi terdekat aku lah. Daripada side kau sendiri. Maksudnya apa yang kau pernah nampak ke? Aku pernah nampak selalu kelibat tu. Aku pernah ni tu, apa tu? Tolong orang kena rasuk baik. Okey. Tolong orang kena rasuk. Tapi time tu kelakar juga sebenarnya. Kenapa? Sebab aku kan ni, dia kan tangan macam tu, aku pegang tangan dia. Okay. Aku macam sensitif sikit kan. Telur tu garu baik telur aku. Macam tu. Aku melompat aku baik. Aku kata alamak. Dia tengah kerasuk. Dia tengah kerasuk tapi tangan dia macam tu. Macam tu. Benda tu kat telur aku.
Aku tak sedar time tu. Aku nak grip tangan dia, mula pegang macam ni. Okay. Macam ni. Oi, kuatnya. Aku pun duduk macam tu. Macam naik apa Harry Potter kan. Dia pegang aku terangkat. Betul tu. Terangkat dulu aku. Gila. Terangkat itu tak payah dia macam tu. Dia macam ini aja dah terangkat aku. Itu kawan dia. Itu pengalaman aku lah tu. Pengalaman. Itu. Itu tapi nasib baik dia pengkit dul. Ya dul. Tak, itu betul kena rasuk tu. Betul kena rasuk. Tak tahu lah buat-buat tu kena rasuk betul ke. Tapi dia pengkit. Dia perempuan jadi lelaki. Macam tu. Dandan pula kena rasuk. Aduh. Lepas tu. Lepas itu dah yang nampak pun. Aduh. Maksudnya bila sedar, kau tanya kat dia. Dia sedar ke tak apa dia sedar yang... dah. Yang tu ha. Sedar. Macam baru entah tak tahu daripada keluar daripada mana. Dah tak bermaya. Dah tak bermaya. Ya dul. Tapi tu aku dah sakit-sakit. Aku ada gak sakit apa lenguh tangan kan. Lenguh tangan, lepas tu ada yang apa? Macam apa? Ustaz tu. Itu. Ustaz. Dia baca-baca susuk buang. Okay. Maksudnya kau dia random ke apa kena rasuk? Random lah tiba-tiba. Tak tahu dia daripada rumah tu. Lepas tu member kawan juga ah. Lepas tu kawan aku call aku. Ramai-ramai datang sini ada orang kena rasuk. Lepas tu kau sampai-sampai tu kau tolong lah. Kita semua mula rasa macam nak tengok kan. Sebab kita tak pernah tengok orang kena rasuk. Jadi dia tengok macam ni kena rasuk, dia macam zombie weh. Ya tu. Cakap ini kena rasuk ni steam ni. Ya dul. Tapi betul, dah lah pengkit. Muka jadi bodoh terus. Tak jadi jantan lah. Aduh. Lepas tu maksudnya kau terus tolong lah. Ramai ke time tu? Ramai tu nak tolong, tuan tengok je. Tapi dia kata, ni pegang tangan. Semua takut. Aku orang last sekali. Aku orang last sekali pegang tangan je lah. Okey. Itu gempak tu. Itu tak tahu aku. Itu bukan gempak. Macam mengambil kesempatan dan kesempitan. Itu tu dia kalau lelaki macam okey lagi lah. Perempuan pun okey lagi lah. Okey. Macam pengkit tu. Aduh. Okey. Mantap tu, tak dengar tu. Kan? Cakap kuat-kuat, baik cakap kuat-kuat tu. Aku memang kalau macam family bapak aku masih cakap kuat-kuat tu. Cakap biasa kan. Kuat tu. Yeah. Kalau kat kampung cakap biasa, daripada kampung ni sampai kampung sebelah boleh dengar bah. Ya. Tak tipu. Itu kalau family bapak aku lah. Cakap kuat. Habis tu maksudnya kira itu je lah antara pengalaman yang seram. Kau ada macam member ke? Tu je lah pengalaman seram. Paling seram pun aku rasa aku macam ni je, macam mimpi-mimpi je lah. Mimpi Mimpi. Tadi aku mimpi member aku, dia dah jadi apa tak tahu aku. Asalnya aku kat dapur. Cerita dia macam merepek sikit. Apa tu? Apa tu? Dia dapur. Lepas tu dia dah macam berlawan-lawan lah. Dah macam kena rasuk dah time tu. Lepas tu aku pergi naik atas. Panggil member aku lagi. Turun bawah balik, tengok dia dah kat belakang. Dia dah berjanggut. Dia dah sumpah, member tu ada janggut tapi janggut sikit lah. Macam jambang lah. Okay. Ujung-ujung berjanggut lebat bang. Mata hitam, mata merah semua macam melewet. Cakap, mak. Aku cakap, tapi tadi tu tak takut. Cakap, ni siapa ni? Aku cakap, ni dia kot. Tapi kenapa dah berubah macam gini kan. Tapi tadi tu aku cerita kat dia. Dia kata, aku dah lupa apa dia cakap. Dia cakap apa? Kau tak tahu benda tu betul ke tidak ke? Mungkin ni ke. Tapi member tu pun boleh tahan kat tu. Dia ada ni. Dia ada apa? Ada pengalaman? Dia ada pengalaman padu sikit ke. Dia ada pengalaman lah. Macam aku selalu cerita. Kau? Tak, nampak macam wow. Kau ni asal tak nak nampak kau ni. Kau terkejut? Aku bijik. Aku lari. Aduh, manus. Kau nampak betul? Aku tak nampak. Okey, tak nampak. Tak, nasib baik aku rabun dengan silau. Itu. Cantik, aku rabun dengan silau. Memang tu lah. Kalau depan ni aku nampak, kalau jauh-jauh tak nampak. Silau kan. Alhamdulillah. Sebaiklah rabun. Kalau tak rabun. Tapi kau memang daripada kecil lah dah biasa dengan, maksudnya orang kata apa, dengan pengalaman benda-benda macam ni lah. Pengalaman seram kau daripada kecil ke atau? Aku selalu dengar je dulu, tak dapat jumpa. Bukan tak dapat jumpa, tak pernah jumpa. Tapi selalu ada lah kelibat-kelibat macam yang kalau kat bilik aku tu dulu banyak ni je, banyak macam benda besar-besar macam ni je melintas. Apa benda tak tahu? Hitam, macam bayang-bayang lalu, macam kelibat macam apa datang macam tu dulu lalu. Tapi aku selalu fikir positif ke, aku macam
Mungkin imajinasi aku. Imajinasi. Imajinasi. Penat kerja lah. Penat kerja kan. Aduh, benda lalu pula. Aduh, malah nak fikir awal nak tidur ni. Kau boleh lalu pula. Aku cakap, oi. Tak Oh, jadi ya? tu. Aduh. Oh, tiba panas pula. Kau tak panas tu? Ha? Tengah sejuk ni. Sejuk pula kan? Panas. Panas tu. Oi. Macam nak buka baju pula. Alamak. Tu. Aduh. Tak boleh ni sejukkan aku ni. Tak boleh. Ui, Ya. aku tak pandai Ajat. Tiup kipas pula aku tak bawa dulu. Kipas tak bawa. Aku dah tadi mula aku rasa bawa kipas okey kot. Oh no, kipas tinggal aku. Betul ujian ni. Betul ujian. Mula aku rasa sejuk. Sana sejuk. Okey, okey. Bila sampai sini asap panas Okey. kan. Okey nah. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Kau ada nampak apa-apa? Nampak apa? Tak ada apa-apa lah. Nampak macam mana? Nampak Maksud pengalaman apa-apa aku. ke? Tak, yang kat sini ke apa-apa? Tak ada. Ui, tak tahu tu. Tak tahu kan. Aku Kenapa kau nampak ke? Tak ada. Aku rasa panas dekat tepi ni. Oh, tu tak tahu lah. Tu apa-apa pun tak tahu lah. Yeah. Aduh. Tak tahu aku nak kata nampak tu. Sama lah macam aku kan. Tak apa-apa lah. Tapi kalau tiba-tiba bunyi buat aku standby je. Aku kalau dah bunyi tu memang aku ke sana terus. Kau macam ni je. Aku dah Takut lagi bakit tak jumpa jalan keluar je ni. lantak aku cari lah mana-mana yang boleh nampak terang. Aku duduk terang-terang kan. Tolong memang aku kau bomba je. Nak dapat lampu je. Aduh aku tu ni. Aku kau bomba terus baik. Kau bomba terus. Kau apa? Bang Phone ambil bawa? saya. Segera bang. Kau bawa? Handphone bawa aku standby lah. Aku memang kau bomba je terus. Apa-apa kan. Tiba sesat dia. Bang bomba tolong bang. Ni bang. Saya tersesat dah ni. Tapi maksudnya kau tak ada pengalaman macam tiba-tiba betul-betul terserempak ke? Tak ada. On the way balik rumah ternampak ke? Tak ada. Yang aku pernah kena something tendang kat belakang. Itu sebab apa? Oh, kalau aku cerita tak pernah Itu aku rasa. tak tahu. Itu asalnya daripada aku pergi Pahang. Dan tu pergi Pahang. Lalu jalan Felda Maksudnya kecau. kau pergi Pahang tu buat apa? Pergi Pahang tu nak ada urusan pertunangan lah time tu. Kan? Okay. Dan tu pergi Pahang. Lalu Felda kecau tu. Kecau. Ada dekat Bela pendalaman lah. pada lah alam gila kan. Lampu pun tak ada tu. Aku pelik lah. Asal Felda je tak lampu. Aku stres. Nak kena buat depot ni. Tu kena buat Pasal lampu. Pasal lampu dah. Ini orang luar datang lampu tak ada. Okey. Ujung-ujung kena tendang. Tu Kau pergi kita. pukul apa? 2 pagi kat lah. Oi, lewat. Dah lewat malam lah time tu. Okay. Tunang aku lah degil. Aku cakap tak payah tidur je lah rumah mak kan. Dia sibuk nak pergi rumah makcik dia dekat Kecau tu. Okey. Lepas tu, Itu maksudnya kau sampai sana dah lama lah. tapi rumah dia tu tunang aku tu tak habis nak cari hantu. Dia suka sangat. Tidur sini tak syok. Kita tidur sana. Tidur sana mesti ada kacau-kacau. Aku cakap, kau ni aku mentang-mentang aku jadi ngikut je kau bawa je aku lah. Aku ni je lah. Aku sampai tak nak drive baik. Aku tak nak drive. Okey. Jauh lah dia perjalanan dia. Maksudnya kau nak 30 minit. Oh, setengah jauh. Jauh. Tunang aku, adik dia, aku belakang. Okey. Kan? Aku cakap aku tak nak drive. Nanti aku ternampak apa-apa kan accident kan susah. So aku duduk belakang. Duduk. Tu, kena tendang boy. Kena tendang macam. Itu maksudnya itu dekat highway ke? Itu tunang aku cakap kat situ memang keras sebab tepi dia tu ada pokok besar tu mungkin ada penunggu aku. Memang seram lah. Memang Situ memang tak boleh jalan juga. Dia kata memang pokok besar tu je selalu orang nampak benda tu. Sampai kat aku dah tak nampak dah. Dia sepak terus. Kan, hina sangat kat aku lah. Dia sepak aku terdiam Nus. Aku duduk kan. Terdiam. Lepas tu tunang aku cakap dekat adik dia cuba tengok belakang tu kan. Aizat tu tidur ke apa? Aku kat belakang aku tengok je adik dia macam tu kan. Kenapa dah tak? Lepas tu adik dia kata entah macam kena rasuk ke. Lepas tu aku cakap sakit. Aku cakap sakit kan. Lepas tu tengah tu sudah dah kena ni apa hal pula ni kena rasuk. Tenang aku dia macam tu. Dia ni apa hal pula dia kena rasuk ni kan. Lepas tu call lah member aku. Aku pun buang lah. Aku belajar baca Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya baca-baca lah. Baca Bismillahirrahmanirrahim lah. Itu je lah aku punya emergency kan. So buang-buang. Sakit lagi kan. Lepas tu member aku baca apa tak. Aku nak muntah. Tapi tak muntah. Tapi kau confirm tak kena rasuk lah. Tak kena rasuk. Aku senak. Tak boleh nak cakap. Macam itu first time kena. Itu first time kena. Itu memang taubat aku. Tak nak dah aku lalu Felda. Lepas ni dah lalu. Lepas ni lalu je jalan highway tu. Jauh pun jauh lah. Terfilat lah. Tak payah nak lalu Felda sangat. Dia mencabar-cabar dia. Aku tak suka betul.
Oh, kira maksud tunang kau ni lagi ekstrim daripada kau lah. Dia lagi ekstrim lah. Dia lebih tahulah benda-benda mistik ni. Oh, aku ya? ni pun belajar, aku pun belajar dengar-dengar macam tu. Banyak belajar daripada dia lah. Sebab dia belajar silat, aku tak belajar silat. Aku belajar taekwondo. Ya, taekwondo tapi tali pinggang hitam lah, bro. Kalau terjemput kontau lah. Aku Macam sebelah ni. Macam sebelah sana. macam mana tu? Boleh kita bincang balik. Macam sebelah sana. Tak nak Oh, tengok. tak ada. Segan. Malas. Oh, segan. Malas. Apa ni? Ludah-ludah ke apa? Aduh, lah. Kenapa kau duduk situ? Kau kena duduk sini, aku kena duduk sana. Kenapa? Entah. Wah. Aduh. Ya. Weh lah. Aduh. Lepas tu, maksudnya? Apa ni? Macam tunang kau, okey lah. Sebab tunang kau macam lagi ekstrim lah daripada kau. Tunang aku lagi ekstrim. Aku tak tahu siapa jadi ketua keluarga apa ni. Aku dah kahwin, aku risau dia jadi ketua keluarga. Ya dah lah. Aku macam dia, tapi dia banyak tahu cerita hantu. Dia pernah nampak hantu, pernah nampak yang tak ada muka kan. Bagi aku kalau dengar yang tak ada muka tu macam menyeramkan lah. Sebab ya rupa macam ni Nus. Rupa kau. Dia suruh tengok-tengok pula. Apa nak cakap ni? Lupa. Dia macam kau kan. Tak, kurang. Kau ni kan aku Kurang. lepas tu Boleh. ada dengar apa-apa? Okey. Kita tengok sama-sama. Kurang. Aku rasa ada something wrong lah. Kenapa? Tak ada. Okey. Lepas tu. Apa? So maksudnya Tunang aku memang banyak. Dia banyak lah nampak hantu lah. Aku ni yang jadi takut. Sebab dia cerita-cerita kat aku. okey lah, maksudnya sepanjang aku kenal kau pun kau ni Apa? tak adalah berani mana pun. Cheese. Oh, tak. Oh, berani. Berani aku tinggal kau. Okey. Kau ni Allah apa lah. Okey. So maksudnya macam tunang kau, apa cerita paling, maksudnya kan mesti ada cerita yang kau kan pasal benda mistik ke. Maksudnya antara cerita-cerita boleh dia, cerita ke pasal benda tu? dia Pasal hantu tu, ciri-ciri hantu tu. itu atas engkau. Tapi kalau andai kata ternampak atas engkau. Sebab Tapi benda tu membunuh masalahnya tu aku. Tak suka. Ekstrim lah. Ekstrim So kalau kau rasa macam terlampau ekstrim, yang ala kadar pun tak apa. Tapi pastikan cerita tu maksudnya mana yang macam menarik perhatian kau. Tak apa lah, aku tak nak lah. Macam dia tiba-tiba. Tapi yang selalu dia nampak tu yang ni lah. Yang tak ada muka tu lah. Tak ada muka. Dia pernah sekali nampak Dia ada tak? Maksudnya kau keluar dengan dia kan, and then tiba-tiba kau ternampak ke? Oh, tak ada. Tak pernah Tak pernah. Sepanjang kau keluar dengan dia? Entah, aku dah lupa. Entah dia, aku dah lupa dah Renus sini. Tunang aku dia pernah nampak ni tau. Okey, tentu dia nak balik rumah. Dia punya steady tu bagi aku macam, steady gila. Kalau aku dah lari kan. Dia punya steady tu, dia on the way nak masuk rumah ni. Tentu rumah dia kan apartment. Dia kena lalu jalan kecil, daripada parking kereta luar, dia jalan kecil waktu dia naik lift. Sebelum nak naik lift, baru sepandang aku Nus. Sebelum dia nak naik lift, kan, dia dah nampak dah, dia nampak aku. Nampak aku ni berbaju macam mana tadi dia jumpa aku kan. Ini real lah, baru balik kerja. Dia real. Baru balik kerja. Dia nampak ni orang kan, berbaju, berseluar macam manusia. Tapi bila tengok muka tak ada baik. Itu muka tak ada. On the way nak naik lift ke dah naik lift? On the way nak naik lift. Belum sampai lift lagi. Oh iya ke? Dah pun tengah menghadap dia? Menghadap dia pandang. Lepas tu tunang aku pun pandang dia. Dia tengok. Tak ada muka kan. Depan? Dia tengok. Lepas tu kau bayangkan ni sini. Dia depan. Kalau nak berjalan pergi ke lift tu, kena selisih dengan dia. Kau bayang? Okey, faham. Dia pandang. Orang dia kecil ke apa? Orang dia tinggi aku. Memang aku. Tapi tak ada muka. Lepas tu dia apa? Kan? Okey, faham. Lepas tu dia lalu. Bau yang tak menyenangkan lah. Dia lalu. Okey. Lupa. Kejap.
Okey, jangan. Okey. Kursi ni. Jangan. Tak apa macam ni pun boleh lah. Okey. Allahu Akbar. Apa ni? Lepas tu dia lalu, dia selisih ni. Bayangkan dia selisih, dia nampak kucing, dia main. Kecil-kecil. Dia main dengan kucing dulu, bay. Maksud dia dah nampak dah? Dia dah nampak dah. Dia dah selisih dah. Member tu kan kat belakang. Oh. Dia masih steady lagi lah? Dia main kucing. Okey. Kau sekali lagi kau buat, memang aku lari betul-betul. Kau jangan main gila dengan aku. Nus. Allahu Akbar. Aduh. Okey. Lenguh kaki aku. Ya Dul. Lenguh pula. Lepas tu. Lepas tu apa dah? Dah tak ada dah. Dia main kucing tu dah hilang. Oh ya? Asal aku je rasa. Kau tak rasa ke? Aku tak rasa apa-apa. Semua benda je kat aku. Lillahi ta'ala. Kenapa? Entah tu. Kau rasa apa? Aku macam dengar ada orang cakap tau. Oh. Ya Dul. Aku dengar orang cakap. Okey. Jaga. Tengok. Kau dengar? Kau dengar apa kau dengar? Tak dengar Dengar. Tu. Oh, lenguh kaki Mat. Aku nak standby lari aku dah. Kau jangan main gila aku dah. Okey, balik pada tunang kau. Apa nak atas ni? Siput sampai ke sini dah, Mat. Siput. Lama sangat kita duduk sini. 30 minit mana tak lama sampai siput boleh naik Dul. Nus, siput Nus. Pelik. Daripada mana siput tu? Kita renung-renungkan. Okey, balik pada tunang kau tadi. So selain daripada cerita tu, ada cerita yang macam orang kata apa? Yelah, benda kita biasa dengar. Biasa orang balik kerja terlampau penat, nampak macam ni ke apa mungkin ke, benda tu sebab dia terlampau penat. Dia ada tak cerita-cerita yang dia, orang kata apa, menarik dalam bagi kau? Faham tak? Ada cerita seram tapi menarik. Menarik untuk apa cerita kan? Maksudnya pasal tunang kau lah. Maksudnya benda tu dia seram tapi menarik. Tak ada. Tak ada. So dia ternampak ke, lepas tu Dia banyak je nampak. Oh ya. Dia tak ada macam tiba-tiba dia tengah borak tapi sebenarnya dia bukan borak dengan aku. Macam tu. Tak. Tak adalah. Tak tahu lah. Dia tak ada fikir dah. Ada otak sekarang. Aduh otak. Bangun otak. Sabar. Aduh, jam otak aku ni. Oh ya. Ya Dul. Allahu Akbar. Minit musang ni. Musang. Musang kot. Tak apa, kita prasangka baik. Lama pula ni. Aku dah gatal lah kepala. Kenapa? Panas tu. Panas? Apa yang panas? Tu, ni belah kanan aku ni. Panas betul. Tu aku tak nak pandang. Kau jangan kurung. Kau sejengkal lagi sekali. Kau jangan apa pandang. Santai lah. Kau macam tak ada hilat Aduh, aku pening kepala lah. Asal tak tengok sama-sama kita tengok. Kenapa? Ada apa-apa? Tak ada. Tak ada. Confirm. Confirm kot. Aku rabun tak nampak. Aku dah rabun. Silau. Rabun malam pula tu. Cetuk sebelah kanan. Tak nak. Okey, dia kau bila aku suruh tengok aku macam tak nak tengok tapi dah saya tengok. Mata nak tengok. Dah tak ada apa. Okey. Allah bersama kita. Betul. Lepas tu maksudnya daripada segi family kau ke? Family aku tak ada yang kena rasa. Oh ya. Atas pokok. Tengok atas pokok. Aku rasa macam ada something. Aku tak tahu ada bisikan-bisikan. Oh ya Dul. Kau tak dengar ke? Aku rasa macam ada bisi-bisi. Bahaya. Bisik-bisik bahaya. Bisik-bisik bahaya. Bisik-bisik ni sakit tengok. Ya. Duk bisik-bisik. Aku tu je. Kau tak dengar ni? Kau buat gila kau tak dengar. Aku dengar Nus. Kau tak dengar habis kau. Aku habis bukan kau lah. Alright. Tapi aku dulu ada tombak satu. Tombak, okey. Masa aku tak tahu lah. Aku sayang gila dengan tombak tu. Sebab dulu sebelum arwah ayah aku meninggal kan, dia memang jaga tombak tu. Daripada hulu, dasar hulu. Hulu dia buat pemegang. Dia buat sarung. Lepas tu dia ada bubur kain kuning sikit lah. Dia simpan kat rumah. Lepas tu bila arwah ayah aku meninggal, time tu aku tak tertarik dengan benda-benda macam ni tau. Bila aku ada seorang kawan ni, dia boleh cerita-cerita, jadi aku tertarik dengan barang-barang senjata macam tu lah. Senjata tu kan.
Maksud kau minat apa? Kumpul ke? Aku minat senjata. Senjata lama? Senjata lama. Aku minat tu. Tapi aku tak mampu beli. Tapi kau bayangkan lah, aku yang tak mampu beli, aku mampu pakai yang apa yang ada. Tapi time tu, sayangnya sebab aku tak kenal kawan aku kan. So aku tak minat benda tu. So aku tak boleh jaga. Pakcik aku ambil benda tu. Apa ni tombak tadi tu? Tombak tu daripada moyang aku dah. Dia moyang lah. Tu memang perang. Oh ya? Tu lama. Sayang tu. Lepas tu sekarang aku duduk kenang-kenang. Masa dia nak ambil tombak tu pun dah akad dengan aku tau. Dia kata, saya ambil barang ni sekali dengan benda dalam ni. Aku pun ini. Ada benda? Ada benda dia kata. Dia kata tapi tombak kan. Dia kata ada dua. Dua puteri. Punya puteri perempuan. Ada perempuan. Itu kau jual ke apa? Tak jual. Maksudnya kau bagi kat pakcik kau bagi tu bagi saja? Pakcik aku jaga. Pakcik aku ni dia memang banyak senjata. Dia jaga. Dia kata nanti kalau Aizat nak, Aizat bagi tahu. Aizat dah ready nak ambil benda ni, bagi tahu. Benda tu dia kata dua puteri untuk membersih rumah. Ada Aku tak tahu. Kan? Aku buat benda ada. Atau aku cakap, patutlah rumah aku bersih. Rumah aku bersih tu. Habuk pun tak nak datang. Ya. Kan bersih sebabkan benda tu yang bersih kan. Kita orang ni jadi sifat pembersih. Betul. Okey, faham. Kita orang semua adik-beradik. Aku tak ada kakak aku, adik aku, mak aku memang pembersih. Aku dengan bapak aku ni memang suka sepakan rumah. Sebab kita tak suka lelaki yang tak suka tengok bersih-bersih sangat. Licin dul, nak jalan pun licin, tak ada habuk kan. Nak tayamum susah, tak ada habuk. Tayamum. Betul lah, tayamum pakai habuk. Pakai habuk. Bukan debu bersih. Debu habuk ah. Ustaz aku dulu ajar pakai ni kat dinding kat tingkap tu. Okey. Kan. Tapi tu lah, aku nak ambil balik bertombak tu. Maksudnya apa? Pasal tombak tu apa yang kau tahu? Maksudnya dia cakap macam tu, apa yang buatkan kau boleh tengok belakang ah? Boleh, tengok je lah, kenapa? Ada apa? Kita kat sini random je. Kalau kau rasa ada apa, cakap, nampak macam boleh cakap kalau nampak? Boleh, tak ada masalah. Kenapa kau nampak? Tak boleh lah. Aku dah biasa benda macam ni, Jad. Ya. So kalau aku boleh biasakan diri. Boleh biasakan diri. So aku pergi tanda Jad. Sekejap aku nak ikut. Kalau kita nak aku nak ikut. Oh, pergi tanda nak ikut. Aku kena kencing sekali. Sama-sama. Kita kencing sama-sama. Tak apa lah, time tu pun kau sebelah pun boleh lah. Yang penting tu sekali. Aku lenguh dah kaki ni. Aduh, tolong lah. Kenapa kaki? Tak tahu lah. Cish. So balik pada topik tombak tu. So apa yang membuatkan pakcik kau cakap kau sebab aku tak jaga. Tak jaga dari segi macam mana? Maksudnya kau selalu amalan, kena solat. Dia kata kena rajin solat, kena ni, baru benda tu ni lah. Faham. Kalau tak benda tu macam solat tu. Aku solat jaga, tapi tu lah, kadang-kadang kita sebagai manusia terleka. Faham. Tapi tu lah, aku nak kahwin ni aku takut. Kenapa? Sebab atuk tunang aku, dia kata nanti dia suruh aku sorang-sorang duduk kat hutan. Ini kita berdua, okey lagi. Sorang-sorang bai. Maksud sorang-sorang tak ada lampu macam ni lah? Tak ada lampu. Dia tinggalkan aku kat belakang sawit tu. Belakang sawit? Dah, dia kata pokok sawit, dia tinggalkan aku kat kat sawit tu. Okay. Aku kerang ni kan, rumput ni biar rata terus. Aduh, aku takut pacat dia. Pacat aku takut. Takut pacat Lepas tu dia tinggal kat sawit. Dia suruh tunggu situ. Macam cerita Piramli tu. Apa? Tanah, air, tu. Macam dia bagi amalan lah. Tak, kenapa? Memang itu dia... Dia kata dia nak masukkan, dia nak uji. Aku berani. Dia nak aku berani. Oh ya? Dia nampak aku penakut sangat. Kan, kau nampak kan? Aku pun nampak. Nampak apa? Entah. Macam benda jatuh. Oh ya? Kalau durian jatuh, okey. Durian jatuh dapat makan? Tapi jatuh sini lah. Jatuh kepala. Jatuh kepala kan, aku sorang-sorang ni. Boleh. Lepas tu, nak tidur lah. Tujuan, maksudnya untuk ajar kau jadi berani lah. So, tinggalkan sorang-sorang tu berapa lama? Sorang-sorang? Dia kata dalam 30 minit. Tengok kalau aku dah cukup. Masalahnya, atuk dia cakap, cukup nampak harimau ke?
Dia cakap macam tu. Maksudnya dia tinggalkan tu untuk kau nampak ke atau just macam Untuk aku, dia kata untuk aku rasa yang Allah tu dekat dengan kita. Jadi kita, benda apa sekeliling kita, kita tak takut. Faham. Dan tu kita fikir Allah ada kan. Itu aku nak cakap Maksudnya selagi kau tak nampak benda, selagi tu kau selagi aku takut, selagi tu aku kat situ. Dia sampai aku berani. Aku tak tahu macam mana aku nak berani kalau aku dah takut. macam so macam tu sekarang aku kena test kau dulu. Okey, tak boleh. Dia main gila. Kau tak aku tanya. Okey. Sabar. Ini cerita kita nak berdiri tak habis nak berdiri. Asyik nak kena cut dia macam ni. Allahu akbar. Lengur kaki mat. Balik aku. So kalau macam so bukanlah selagi mana kau tak nampak benda, selagi tu dia ni cuma just nak hilangkan perasaan takut tu lah. Hilangkan perasaan takut. Itu lepas kau akan berkahwin ke atau sebelum kau akan berkahwin? Lepas kahwin lah. Lepas kahwin kita kena belajar dulu. Tak adalah aku kahwin macam apa, baru aku nikah, aku terima nikahnya papa. Jom bawa masuk hutan. Bukan macam tu. Dia macam dia kena belajar dulu kan. Percaya apa? Percaya yang macam mana sebenarnya tak tahu aku kan. Dia cakap. Aku dah lupa dah. Tapi dia letak kat tengah hutan. Kat situ dia kata semua benda akan ada. Harimau lalu. Tempat tu dekat dengan maksudnya macam kau tahu sawit, pokok sawit bukan tepi jalan. Faham. Dah tengah dah sawit. Maksudnya itu sawit dia sendirilah. Sawit. Ladang tak sawit tahu sendiri. Ya kot rasanya. Dia tinggalkan betul-betul kat pertengahan ladang sawit macam tu. Aku tak tahu kat mana sebab dia tak bagi tahu pun. Kat sini tak. Dia cuma bagi tahu duduk seorang-seorang kat tempat itu. Aku macam aduh betul ke aku nak kahwin ni Tapi aku cakap tak apalah. Orang kata cinta tu lautan luas sanggup ku renang. Lautan api sanggup ku redah. Aku setakat duduk kat pokok sawit boleh. Betul Itu lepas kahwin. Lepas kahwin lah. Itu kena ni lah. Kenapa? Ada apa-apa ke maksudnya bila kau jumpa tok dia kata kau terlalu penakut ke apa ke? Apa punca kau kena jadi macam tu? Sebab tak tahu mungkin dia nampak aku macam tak boleh jaga cucu dia. Sebab aku jenis takut sangat. Dulu lah, ni cerita dulu, sekarang aku dah okey. Sekarang tak ada hal. Dulu aku nak pergi Pahang pun aku macam fikir. Betul ke tempat ni kan? Rupanya kawasan rumah tu adik duduk cerita pasal gula-gula dekat tempat lepak tu, gula-gula datang. Siapa cakap? Adik dia. Kau bayangkan. Tapi dia dah biasa dengan benda-benda tu. Dia tengah lepak-lepak ni ML. Gula-gula datang. Dah ambil kayu, dia baling kan. Kalau aku tak baling lah. Aku yang baling kat rumah. Baling kat rumah tidur. Tak betul ubat tidur. Nampak tidur. Tapi ni cerita ni. Ni cerita betul. Ini kau tahu aku yang pernah aku tak ada penakut sekarang. Dulu aku penakut lah. So sekarang tak penakut? Tak. Aku dah tahu trik kau. Tak takut lari. Kau tahu dulu kan. Kata-kata sekarang berani. Dulu tu ni aku dengar. Dulu Okey. pakcik ipar aku. Macam mana nak panggil? Pakcik ipar. Makcik aku kahwin dengan orang lelaki tu. Pakcik lah. Pakcik lah. Pakcik bukan pakcik aku lah. Pakcik aku lah. Pakcik kau lah. Pakcik aku tu kau bayangkan. Alright. Dia kalau nak balik kampung aku tu yang seram tu, yang tak ada kepala punya tu kan. Dia boleh makan ubat tidur bai. Ini gentle aku cakap, ubat. Macam mana? Kau dengar apa-apa? Apa dia? Kau dengar apa-apa tak? Dengar. Okey, lepas tu aku macam tak sedap hati lah. Okey. Ada dah dengar something lah. Lepas ayam kot, minyak ayam. Okey, sambung. Pasal pakcik kau? Dia makan ubat tidur. Okey. Aku nak toleh boleh? Tak payah. Okey. Nak toleh boleh toleh? Tak nak lah. Sebelah ni? Dekat lah? Tak ada dekat. Dia tengok lah. Tak nak lah. Okey, sambung. Kan kalau aku tengok kan aku yang lari. Kata dah berani. Aku nak jaga tudang kau macam mana ni? Ke sebab rokok lah. Boleh bakar rokok. Aduh, bakar je. Tak ada isu. Lepas tu? Asal ni. Apa duduk sini? Duduk sana. Mak duduk sebelah aku je. Sambung. Aduh, aku nak isap rokok, nak sembang lagi. Sembang santai-santai malam-malam ni pun. Okey, sambung. Kepala pula ni basah. Aduh. So, pasal pakcik kau, apa cerita dia? Dia punya penakut sampai makan ubat tidur bai.
Oh, dia penakut. Dia punya penakut sampai Mak makan ingat ubat kan dia tidur. cerita seram lah. Seram lah tu. Dia punya seram. Dia punya seram. Dia Tapi punya tak ada seram. seram bahasanya. Dia punya seram tu. Kau bayangkan sampai pakai ubat tidur, bai. Oh ya. Padahal Paksa tak ada diri apa tidur. pun. Benda tu pun macam, kau budak baru, tak ada kita nak kacau kan. Benda tu dah bosan. Ya, macam dia tahu. Tak tahu, mungkin dia dapat rasa. Dia dapat rasa. Tapi ya Dul. Balik-balik kan. Astagfirullah Nabi. Pukul 9 dia dah tidur. Ha. Aku cakap, awal tidur. Kat KL bukan main tidur pukul 12. Dekat sini tidur pukul 9, baik. Pukul 9. Lepas isyak terus tidur lah. Lepas, tapi kalau kat kampung lain, kat kampung pukul 10 tidur. Kalau kita kat KL pukul 12 baru tidur. Ya. So orang kampung terbiasa tidur awal. Okey. Aduh. Kenapa? Sakit tengkuk. Sakit tengkuk. Lepas banyak sakit ni. Lepas tu apa lagi cerita yang ni? Dia macam dalam family kau tak ada siapa yang cerita-cerita menarik ke apa? Tak ada Semua okey, semua alhamdulillah okey lah. Tak ada masalah apa. Arwah ayah aku ni dia berani, dia mencabar-cabar benda tu. Benda tu. Dulu kau tahu, dia belakang rumah aku tu. Belakang rumah aku tu ada pokok buluh. Pokok buluh tu kau tak tahu lah tempat apa kan. Dia punya gangster, dia ambil apa tu, minyak tanah tu. Dia siram minyak tanah tu nak bagi pokok buluh tu hilang. Tak hilang-hilang. Ya. Sampai sekarang warna kuning, cantik. Warna kuning tu kau tahu lah. Aku tak tahu sangat. Tak tahu. Aku tak tahu. Kenapa? Kalau ikut ni Alam lain lah. Kita alam lain lah. Pokok buluh. Tapi kalau aku selalu je cari cacing kat pokok buluh tu. Dulu lah. Sekarang aku dah tahu, tak cari cacing dah kat situ. Kau gila kau cari cacing-cacing. Cacing besar punya kan. Cakap, ini nak macikan apa ni? Arapaima ke apa? Kita nak macikan puyuh ke? Aduh, rokok. So, maksud itu je lah setakat ni. Benda-benda Itu je lah benda macam seram. member kau ke. Tak ada ni lah. Tak ada. Tapi kalau kau tahu tak, kalau kita terbayang benda tu benda tu wujud ada dalam rupa tu kan. Wallahualam. Kalau tanya aku tak pandai sebab aku daripada dulu sampai sekarang aku terbayang benda tu sama. Ya. Macam ada orang pernah cerita pasal ikan duyung Okey. kat aku. Okey. Bagi Lepas tu aku rasa macam something wrong kat sini. Banyak enggak aku cerita. Kau cerita pula. tak ada cerita je lah. Kenapa Aku tak salah dah apa? rasa macam ada dah Tak ada apa. Oh ya. semua dah ada ni, duyung ni tu ni. Tak duyung kenapa? Ya, pasal duyung aku imagine duyung tu memang menakutkan bagi aku. Sebab aku punya imagine tak expect dengan cerita duyung. Kau tahu kalau cerita duyung tu perempuan cantik and sampai kat aku punya imagine ikan duyung. Allah. Orang usang weh. Orang yang dah mati 3-4 bulan yang dah ada kulit tapi dah tekurat hitam. Rambut panjang. Maksudnya cerita dah tak ada lah macam tu. Tapi aku bayang dia tu sampai sekarang. Dah tak bernyawa. Aku bayangkan benda tu sampai sekarang. Adakah benda tu kau rasa? Nak tutup rokok ah. Rokok ni. Sebab aku rasa tak boleh ais rokok ni sakit jantung. Ya tu. Aku dah sesak nafas. Sesak nafas. Tiba-tiba aku nak halaukan nyamuk je. Jadi sesak nafas. Sesak nafas. sesak nafas kan? Tak nak padam pula ni. Bila nak padam tak nak padam. Aku kalau bawa motor bukan main nak cepat padam kan. Dia tak nak padam. Kursi orang tu. Jangan tiup. Kursi orang tu. Nah, pegang. Aku tak isap rokok. Aduh, tak isap rokok pula. Sekejap, aku tolong ni ya. Okay. Okey, aku okey. Sabar. Aku tak boleh lah ni. Rokok ni macam tu dah bai. Aduh, apa rokok ni? Aku tengok. Dia tak padam dia makin menyala tu. Tak sebab sejuk kan. Api. Hisap je lah. Duk fikir. Hisap je. Betul. Confirm. Sabar. Jangan lari. Tak lari. Aku takut apa-apa jadi kat kau. Kenapa? Okey Nus. Okey, aku adjust kursi. Asal benda tu tak ada pun. Aku yang mata-mata je nak.
Dia kadang-kadang tak tahulah atas kau lah tengok. Kan asyik rasa je nak tengok-tengok. Tapi alhamdulillah. Tapi betul lah. Tapi betul lah. Mungkin lah kan. Macam tunang kau punya atuk kan. Sebab tengok kau macam ni. Tapi aku lepas tu dah aku buat steady. Badan tegak bai, duduk. Kau bayangkan aku tak boleh duduk bersila. Sebab aku kan tulang kat sini kan. Bila duduk bersila sakit lah. Aku duduk selimpang kan tu. Tuan aku, duduk jantan sikit. Aku terus duduk. Sakit pun sakit lah. Tak ada gila apa ni kan. Duduk lama-lama lah aku berdiri. Kenapa berdiri tak duduk? Tak apa lah. Saya tak boleh duduk lama-lama. Tak kuda-kuda pun tak boleh duduk lama. Cakap kan. Tak tahu lah. Allergic. Aku buat allergic dia bagi terus. Hantar lah apa. Cakap. Aku kalau buat apa-apa tu memang sedaya upaya aku lah. Sehabis mungkin. Bagi aku pula macam mungkinlah untuk dia nampak kau macam ni. Penakut. Itu yang mungkin dia nak uji kau. Maksud untuk bagi sampai berani lah. Tapi time tu aku tak ada bercakap. Tak apa Atuk, saya tak nak lah. Tak payahlah duduk dalam ni kan. Duduk je lah dekat dalam rumah ke kan. Okey sikit kan. Tapi takut cakap. Aku steady. Boleh bagi hutan paling jauh punya aku cakap. Berlagak Kalau boleh duduk kat sungai. Ini kita pun tak macam ni. Kita tak wait tu. Cerita kita kena gempak. Sebab benda tu jauh. Habis dah prepare belum? Prepare apa tu? Maksudnya dah bersedia nak kena nanti? Tak sedia pun. Okay, kita try apa sekarang? Dia macam sekarang, redor. Dia bukan sedia. Kau tahu daripada tadi daripada perjalanan kita ke sini. Okay. Aku redor je macam apa nak jadi-jadi lah. Okay, so kalau redor aku pergi tandas je lah. Aku nak pergi tandas. Aku tak nak berdiri-diri. Penat aku nak cut nanti. Asyik nak berdiri je. Astagfirullah. Habis tu lah. Kalau cerita benda kalau orang tu kan, memang aku cerita gempak lah. Oh ya? Tapi kalau ada aku pun takut juga ni. Mana tak takut kau duduk tengah seorang-seorang baik. Gila, memanglah mati duduk seorang-seorang. Tapi mati kan kubur sebelah agak. Ramai orang kat sebelah tu. Faham. Betul lah. Tapi Nus, sejak arwah ayah aku meninggal kan, aku hilang rasa takut dengan kubur. Yalah. Sebab dulu aku takut pergi kubur, nak lalu kubur pun aku takut, nak bagi assalamualaikum pun aku takut. Aku diam je, lantar. Perasaan takut. Okey, faham. Kan biasa bila arwah ayah aku meninggal, macam berani. Aku pergi kubur, pergi senja-senja maghrib pergi, orang cakap tak elok. Aku pergi. Ya, dia kata tak elok. Benda aku lepas rindu kan. Faham. Itu lah. Tapi alhamdulillah sekarang aku makin berani. Tak macam dulu. Dulu penakut gila bai. Terlampau takut. Katak lalu dah macam kau mudah melata ke apa? Kau melata? Aku melata, tapi kalau aku melata, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi melata lah. Dulu lah. Tak teruk. Okay. Sekarang kalau aku melata aku menjerit. Ya. Kau try terkejutkan aku kan. Aku tengok. Wah, itu. Macam tu. Terjerit pula aku kuat. Macam tu. Tak nak. Kau ni jangan nakut-nakutkan aku. Kau aku jerit kan. Bukan. Ya Allah, kursi ni macam nak patah tadi. Macam tu. Jangan berdiri. Okey. Kau berdiri, aku berdiri. Aku pelik tu. Yang Datuk Ali Syukri jual batu aku nak beli tu. Cerita lagi aku nak beli. Iya. Aku dah cakap dengan abang aku kita cakap tunang aku. Kita beli batu Ali Syukri je satu kan. Buat apa? Boleh lah. Buat beli, buat support. Aku nak beli dah. Benda merepek-repek tu boleh jual lah. Aku selaku jual lah ni. Rumput-rumput Melaka ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Kau Akbar, kau nampak something Allah Akbar? Tak ada. Kenapa? Janganlah Allah Akbar. Aku rasa macam ada nampak something je Allah Akbar. Kau. Tak ada. La ilaha illallah. Sudah. Kenapa? Kenapa? Boleh duduk dekat-dekat Nus. Tak biasa situ. Kenapa? Tak apa kau rasa sekarang ni? Masalahnya aku tak rasa apa. Masalahnya ada orang cakap depan tu kubur Mat. Kubur lama. Aku tak suka. Sebab tak nampak kan terlangkah ni. Dosa. Okay. So, kalau kau tanya aku tak ada pengalaman seram mana pun. Sekarang nak tahu lah pengalaman kau macam mana. Tu je. Tu lah, tak seram mana pun. Semua yang kelakar je. Yalah. Bagi aku kelakar. Dia kelakar sebab kau. Oh ya. Kelakar sebab kau. Tu. Yang takut yang diorang. Ya dia. Tapi dulu aku masuk, dia lesap hilang. Bayang hitam ikut rap datang. Aku